Jangan kesian kita. Ya. Kau pasal asyik kacau Danish? Kau kalau ada masalah aku, cari aku, bukan Danish. Aku memang dah lama tak pancing dengan kau. Bila kau kacau Dennis, kau selalu menyebut. Apa salahnya kawan Amy? Kau diam! Sekali aku lah aku nak kawan dengan siapa pun. Apa masalah kau? Aku bukan apa. Aku sayang kat Dennis. Dapat kawan macam kau. Perempuan tapi perangai macam jantan. Mak kau tak ajar ke kau jadi perempuan? Kau jangan sebut pasal mak aku. Itulah anak dara aku, Amy Azira binti Abdul Razak atau lebih dikenali dengan panggilan Amy. Dalam bahasa Latin, Amy bermaksud yang dicintai. Dalam bahasa Perancis bermakna cinta, kasih. Dan dalam bahasa seorang ayah bermaksud dialah pengarang jantung hati aku. Hei, buat apa ni? Dan yang membuatkan aku tertanya-tanya, adakah aku seorang ayah yang baik? Apatah lagi kini, aku sedang membesarkannya dalam keadaan aku seorang bapa tunggal. Mana boleh macam ni? Kadang-kadang sukar untuk aku faham isi hati anak aku ni. Sebagai seorang ayah, aku mahu berikan yang terbaik untuknya dan melindungi dia dari dunia yang kejam ni. Bukannya mudah untuk besarkan seorang anak. Memang degil Amy ni. Bukan senang nak pujuk. Alasan dia sebab nak pertahankan kawan dia Danish. Tapi yang salah tetap salah. Ada time aku kena bertegas. Tapi last-last aku kena mengalah juga. Sebab aku ni bukan saja ayah, tapi mak untuk Amy. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk-Mu supaya aku tahu apa yang perlu aku lakukan buat anakku ini. So, maksud Papa, kalau Amy nampak best friend Amy kena bully, Amy kena duduk diam je. Macam tu. Papa ajar Amy to be fighter, kan? Takkanlah Amy nak biarkan je dia macam tu. Memanglah Amy akan fight back. Ish, dahlah budak tu suka cakap bukan-bukan pasal Mama. Kenapa dengan dia tu? Okey. Siapa nak aiskrim? Only if I get 2 scoop this time. Fighter kena dapat 3 scoop.
Papa, tunggu Amy tidur dulu. Yalah. Amy okey? Okey. Nanti Tok Mak nak ajak Amy makan kat restoran favourite Amy. Dalam minggu ni kot. Nanti Tok Mak datang ambil Amy. Okey. Tapi boleh tak time cuti sekolah baru Amy tidur rumah Tok Mak? Okey. Papa, jangan lupa petang ni Amy ada kelas taekwondo. Amy is going to the next level. Wah. Ha, ini yang Amy praktis dengan Raikal itu kan? Bukan, Papa ni. Okey. Nanti Papa janji Papa datang. Janji. But Amy kena janji dengan Papa. You have to be good. Ini baru first term form 1 ni dah macam-macam ni. Janji. Bye. Bye-bye. I love you, sayang. Love you. Selamat pagi, Cik Razak. Selamat pagi, cikgu. Lambat lagi. Oh, lambat eh? Have a good day, cikgu. Dia beli beg kat mana? Kat Smiggle. Dan you tahu tak ada satu perempuan ni, dia nak bergaduh I nak baik ni I cakap. I tahulah apa I buat. Hello, sakit tahu langgar I. Itu bukan ke budak yang bertumbuk dengan Raikal lah tu? Lah, dia lah Amy. Dia ni panas barang sikit. Suka dengan provoke. Ni mesti kes tak cukup kasih sayang. But, I like her. Dia mesti ada karakter lah. Jomlah, Chow. Hai Amy. Awak nak tak balik sekali dengan saya? Awak pergi taekwondo dengan saya kan? Coffee? Coffee baru. You kena try. Ya. Aroma dia mengancam kan? Kan? Yes. Weh,
Sedap gila. I tahu memang sedap pun. I kan hebat buat kopi. Hari-hari I akan buat untuk you. Sedap, sedap. Sedap kan? Well, sebenarnya hari ini I excited sangat-sangat sebabnya I tak sabar nak dengar good news. You bakal dinaikkan pangkat sebagai Executive Creative Director. Oh, sebagai kawan, I happy sangat untuk you. Once, kalau nama you dah diumumkan, you jangan lupa belanja I makan, okey? Steamboat. Kalau tidak, I unfollow you. No more. Sarah. Kita tak nak berkawan lagi. Sarah, listen here. Ni, bos tak confirm apa-apa lagi. You pula yang lebih-lebih dah kenapa you? Betul apa yang cakap. You deserve apa untuk dinaikkan pangkat. Bos. Tajuk. Duduk. I dah beli tiket concerto tribute to Tchaikovsky minggu depan. To you and your wife. I rasa you deserve it because bila I fikir-fikirkan balik and I tahu you die hard fan Tchaikovsky, so I rasa memang I patut beli this ticket and belanja you. VVIP? Yeah. First class? 2,500 per ticket. 5,000 post. Thank you, Tajul. You are very generous. Ni, Sarah. Sebenarnya orang lain pun layak juga. Oh, Tajul, Rita pun layak juga. Diorang pun dah lama kerja dalam company ni. Siapa yang sebut Tajul? Please lah, okey? Nama dia tak ada langsung dalam list. You kena ingat tau, you yang paling banyak bawa kontrak untuk company ni, okey? You nak I tunjuk ke awards you tu? I yakin 100% nama you bakal diumumkan sebagai ECD untuk company ni. Tiba-tiba merendah diri pula. Sarah, you boleh tak you jangan letak harapan yang tinggi sangat kat I. Macam harapan setinggi gunung. Dah, stop it lah. Tak payahlah buat macam tu kan. Macam-macam lah bagi I. Well, jam tangan Tag Heuer for your birthday. 3,000 Italian wallet for you. 5,000 parfum from Paris for your wife. For your anniversary. 3, 5, 8,000. You can't put a price to our friendship. Huh? Tchaikovsky. Thank you, Tajul. Thank you very much. Eksekutif Kreatif Director kita yang baru merupakan seorang ahli syarikat yang telah lama bertugas di syarikat ini. Dah banyak klien di bawah. Dan dia pandai jaga klien. Dia juga amat menepati tentang deadline. Saya dengan berbesar hati mengumumkan Eksekutif Kreatif Director kita yang baru ialah Hai, Amy. I'm Cassie. Ni Mini dengan Jessie. Hai. Jom hang out? Hang out? Tak adalah. Kita kan satu sekolah. Let's get to know each other lah. Kita kenal-kenal. Tapi... Amy. Allah, ramainya. Hi, girl. My name is Danish. So, tak apalah. Saya balik dulu Bye-bye. Nantilah dulu. Kita belum habis borak lagi. Korang nak apa? Kita nak balik dah lah. Alah, relax lah. Saya memang betul-betul tak menyangka. Not in a million years yang saya akan dilantik sebagai Executive Creative Director yang baru untuk syarikat ni, Farouk Agency. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Farouk dan juga di agensi kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk jawatan ini. Dan saya janji, Encik Farouk, saya takkan hampakan Farouk Agency dan juga mengecewakan you, especially. Thank you so much. Thank you. I trust you. Thank you. Thanks. Oh, yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you.
Okay. So, malam ni I think I should train you. Amy, ceritalah yang you gaduh dengan Raikal hari tu. Berani betul lah you ni, Amy. I dengar cerita dia menangis sebab you tendang dia. Betul ke, Amy? Ceritalah kat kita orang. Kita orang tak suka budak Raikal tu. Suka sangat beli orang. Tak ada benda nak diceritakan. Dia buat hal dengan kawan aku, takkan aku nak diam je. Amy, jom balik. Mak saya dah tunggu tu. Cepatlah Amy, jom. Okeylah, bye. Kau cakap apa tadi? Tak apa. Bukan Mamat tu dah balik ke? Lah. Uyuhlah Mamat ni. Zak. Zak, aku nak kau cepat siapkan proposal klien kita semalam tu. Besok kita ada presentation. Kau prepare apa-apa yang betul. Kau dengar tak aku cakap ni? Nak dengar? Dengar kau menyaut lah. Tak payah frust sangat. Chill, take it easy bro. You okay? Okey. Ikutkah hati nak sangat belasah? Biasa. Sarah, I kena gerak dulu nak ambil Amy balik daripada kelas taekwondo dia. Sikit, Amy. Sikit. Kuat sikit, Amy. Congratulations. You did it. Dah lah lambat. Mama dulu tak pernah lambat pun tau. Alah sayang, Papa lambat sikit je. Tapi kira okey lah. No. Barulah dramatik sikit, Papa datang last. Macam cerita Tamil, ending kan? Yelah tu. Ni Amy. Tapi masa Amy belasah budak lelaki tu tadi, Papa tengok memang macam ni. Hap. Nasib baik budak lelaki tu tak masuk hospital kan? Alah, tu baru sikit je. Amy rasa kan, Amy dapat bakat fighting Mama lah. Mama dulu kan black belt. Ya ke? Dah. Mama, atlet. Tough. Bukan macam Papa. Papa skema. Kalau Amy ikut Papa, dah lama kalah. Tu suka hati je cakap Papa skema. Papa dulu champion judo tau. Nak tengok Papa buat judo? Apa ni? Ada sini. Kan
hati. Tak cukup RM10. RM10? Kau bagi berapa tadi? RM50? Lagi RM10 eh? Aku bagi? Yelah, malu. Ni beli apa mahal sangat ni? Masih. Apa bro? Ni aku... Dulu ingat tak masa sebelum Julia meninggal? Kau ada cakap yang kau nak buka firm kau sendiri, kan? Aku rasa maybe dah time, bro. Memang aku kena buktikan yang aku boleh berjaya, Tik. Especially dekat mak mertua aku yang selalu judge aku. Yang daripada dulu selalu rasa aku ni tak cukup bagus untuk Julia. Aku tahu benda tu. Lepas tu, Amy macam mana sekarang? Tak, lepas gaduh kat sekolah hari tu, dia tenang sikit lah. Aku cuba jadi yang terbaik untuk Amy ni. Tapi ada time-time tu aku tak boleh nak spend time dengan dia. Ni pun neighbor aku, Rose tu, tolong tengok-tengokkan dia sekali-sekala. Bro, Datuk Maria tak nak tolong jaga Amy? Dia tak ingat ke ni cucu dia ni? Of course, I sentiasa teringatkan cucu I. Sebab si Amy tu kan, she reminds me so much of my daughter Julia. I sentiasa rindukan Julia. Bila dia kahwin dengan Razak, I rasa kehilangan dia. Kemudian, tak siapa sangka dia akan pergi dalam sekelip mata saja. Amy berhak dapat yang terbaik. Dan I tahu, cuma I saja yang mampu berikan kepada dia. We're just gonna do our thing, and you know what did the bell go. Alah, macam tu je Puan Amy. Kalau awak menari, mesti lagi gempak pada orang tu. Anak saya ni apa? Girly girl ke? Awak ni kenapa je ni? Macam sotong lah. As you can see, Mr. Mike. Alright, so idea video ni hasil daripada sumber inspirasi. Idea sepenuhnya adalah dari Cik Tajul sendiri. Right. Moving forward, kita tengok next slide. Okay, kalau kita tengok dekat sini, see Razak, all the brush. Razak, I think you should sit down and let me continue this. Kalau macam ni kau punya presentation, I think Mr. Mike pun boleh tertidur. Right? But aku yang buat projek ni. Sekarang ni siapa bos? Aku bos. You sit down, aku take over. Yes, Mr. Mike. Okay, let me just redo all this. So, jom tengok. Okay, unlock your radiance with every stroke. So, just play the video. Just play the video. Okay. Kenapa ni? Kenapa ni? Handphone mini kena rampas nak cikgu. Itulah, degil lagi. Cik mengajar kat depan, sibuk main phone kat belakang.
Sisi, tolonglah I. Kalau mami I tahu, habislah. Handphone tu baru je beli minggu lepas. Amy, you tolong boleh? Tolong apa? Tolong ambilkan handphone Mimi dekat bilik guru disiplin. Amy, awak biar betul. Takkan awak nak pecah masuk bilik cikgu kot? Awak jangan macam-macam, Amy. Amy. Okey, macam ni. Kalau you tolong ambilkan handphone Mimi, I invite you pergi birthday party I. I ajak tak ramai pun. Ada senior Form 2, Form 3. Party guarantee best. Sebab I ajak orang yang cool je. Kenapa Tajul yang present? Bukan you ke yang handle account I? Yes, of course. It's just we want to give the best service to our client, Mr. Mike. And Tajul is the ECD, my boss. He wants to handle your account from now on. But I lebih suka you. I tahu idea ni semua idea you, bukan Tajul. Tajul tu annoying. Okay, macam ni. Untuk presentation seterusnya, I nak you yang handle. Amy, ini bukan kesalahan pertama awak tau. Tolonglah cikgu. Saya merayu sangat-sangat. Tolong jangan beritahu papa saya. Sejak mama saya dah tak ada, papa saya selalu sedih. Saya tak nak dirisau lagi. Tolong cikgu, please. Baiklah. Sebenarnya, Jawatankuasa Disiplin telah memutuskan untuk memberikan awak amaran terakhir. Kami, guru-guru, mengharapkan awak tidak melakukan sebarang kesalahan lagi. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Amy, berapa kali saya cakap dengan awak tak payah kawan dengan diorang tu. Tapi awak degil juga. Sekarang awak tengok, ada diorang tolong awak. Tak ada kan? Awak kenapa nak jauh sangat grup diorang tu? Aku yang pilih untuk buat keputusan tu, kan? Ya, saya tahu. Tapi Amy, awak nak join grup tu sebab nak nampak cool kan? Tak payahlah, Amy. Awak memang cool pun. Siapa dapat kawan awak memang beruntung. Lagi-lagi macam saya ni. Diamlah, Danish. Amy, saya tak habis cakap lagi. Yang ni merah sikitlah. Cantik juga. Nak pakai yang ni ke hari ni? Let's try this one. Yang ni, nombor 2, electric orange. This is my favorite. I love this design. Next, I'm going to do my lips. So cute. Look at it. Ada love. We have 3 shades right now, and I'm going to swatch it on my hand for you guys to see the shades, okay? Kita start dengan yang ni nombor 11. Nama dia No More Test. Yes, macam tu. Tapi I think this is too dark for my lips. Let's see this one. Yang ni nombor 11. Ya, kejap. Sikit je lagi sit out ni. 200. 202. 203. Merah sikit lah. Sempat. Yang ni ke hari ni? Nanti nak turun makan nanti jangan lupa tutup tingkap Okey. Takut nyamuk masuk. Electric. Tu mata tu dah biru dah kena gigit nyamuk. Amy? Amy, kenapa ni? Amy? Kenapa? Papa, I'm dying. I'm
Amy, buka pintu ni. What happened? No, Amy period. Papa ingatkan, apalah tadi ingatkan ada ular ke apa dalam toilet. Period? Ya, cepat apa? Amy tak tahu nak buat apa ni. Okey, Amy. Sekejap. Okey, Amy relax sekejap. Papa check sekejap. Okey? Cepat. Ya, sekejap. Amy. Amy rasa apa sekarang? Ada nak share apa-apa tak dengan Papa? Ada concern ke? Concern Papa tak lawak lah Amy period ni. Okey. Sekejap. Sanitary pad. Beli pad. Amy tunggu sekejap. Papa pergi belikan pad untuk Amy. Okey, cepat sikit tau Papa. Okey, tak. Papa pergi kedai depan ni je. Siap. Sekejap sayang, ya. Sekejap, ya. Okey. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafizal. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam ni, Cik Hafizal. Saya nak beli pad. Oh, pad. Kat sini semua ada. Yang regular flow, yang night flow, yang panjang 24 cm, 28 cm, 32 cm, 41 cm. Yang disposable period panties pun ada. Jenis pakai buang tu. Ni saya nak bagi tahu lagi. Yang ni jenis ada wing. Yang tak ada wing pun kita ada. Semua ada. Cik nak yang mana satu? Semua. Wow. Semua? Ya. Ramai anak cik. Lagi ramai daripada saya. Muda lagi tu. Anak tak. Allah melekat pula. Tak apa. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Saya nak tanya sikit, Cik Hafizal. Macam mana boleh tahu semua ni? Saya jangan beritahu ke orang. Bini ada 3. Anak ada 12. Semua perempuan. Bayar lah. Anak 12. Beli banyak-banyak ni siapa nak pakai? Ni Amy seorang je nak pakai. Bukannya anak dara kat KL ni semua. Aduh, you ni kalau diorang nak cari, nak beli ni dah habis kat kedai macam mana? Comellah you ni. Tak, sekarang ni dalam macam mana? Semua under control, okey tak? Ya, semuanya dah settle. Semua okey, okey? No worries, okey Raza? Aduh, you ni. I dah explain lah dekat Amy. Dia faham. I'm sure dekat sekolah pun cikgu ada ajar dia. Aduh, you tak perlu risau, okey? Hai. Bila I tengok you macam ni kan menggelabah, I teringat balik dulu first time ada time period. I menggelabah siap I menangis. I sepatutnya dah kena get ready ya. Dan tahu yang benda macam ni akan sampai juga satu hari nanti kan. Razak, semuanya dah okey, okey? You tak perlu risau. I nak masuk dalam, I nak tolong Amy. Cumanya, apa yang you perlu risau, anak you dah besar. Jadi you kena hati-hati. Ni, tu. Tu nak bagi kat siapa tu? Dekat ex-girlfriend you?
Ke dia ada girlfriend baru? Tak kan? Tak kan? Alhamdulillah, tak ada lagi. Aduh, orang beli satu je dia beli banyak-banyak. Buat apa? Anak kita dah jadi wanita, Julia. Wish you were here to go through this with me. Kelang kabut juga semalam. Masih baik Sarah ada, kalau tak, aku tak tahulah apa jadi. Tapi bro, itu baru permulaan tau. Lepas ni kau nak kena adab Amy punya punya moody pula sebab dia dah masuk alam remaja sekarang ni. Betul? Dengan fasa dia punya cinta monyet lagi. Dengan boyfriend dia pun semua. Kau dah ready? Ni sebelum kejadian semalam tu, aku dah ternampak dia belajar pakai makeup. Wah. Kelang kabut jugalah aku tengok dia letak sana sini kan. Aku kesian sebenarnya dengan Amy. Kalau Julia ada, dia boleh tolong. Kan? Well, you kena bagi tahu dekat Amy kalau betul dia nak belajar makeup. Sekarang kan social media ada. You letak je hashtag dekat situ, tutorial makeup macam-macam keluar. You nak macam mana? Belajar dekat situ. Betul lah. Betul. Sebab ada seorang influencer tu nama Melanie. Melanie tu bagus sebab banyak video dia ajar macam mana cara nak make up tau. Anak buah aku cukup main suka dia kat dia tu. Jai, mother-in-law aku call lah. Alright. Hello, Ma? Sarah. Sarah? Ya. Kamu sampai tak berkelip bagi tengok dia, No. Biasa je. Biasa apa? Okey, macam inilah, Sarah. Sebab you dah banyak tolong Razak dengan anak dia, so I rasa baik you ajak dia dating. You ni busybody lah. Betul. Baik you ajak dia dating je. Jangan malu-malu, I boleh adjust kan? Serius? Wah. You rasa sesuai kan dengan dia? Cik. Tak. Jangan cakap, Jangan cakap dengan dia. Tak gosok ke baju ni? Coba tengok, it's all wrinkled. Rambut pun kusut. Tak sikat rambut ke sebelum keluar rumah? Look at your face. Pucat. Next time before you leave the house, pakai lip balm. Okay? Don't forget. You're a very pretty girl. Amy selalu tumpang di rumah Auntie Rose, kan? Taklah. Sekali-sekala je. Kalau Papa busy. Is it? Okay. Razak, you ni kerja juga. Tapi si Amy tu jangan diabaikan sangat. Dia tak sepatutnya menumpang rumah orang sampai lewat malam. Makan minum terabai. Amy tak terabai pun, Mak. Saya ada understanding dengan Rose. Amy pun kawan baik dengan anak Rose tu. Lagipun bukan selalu Amy dekat sana, sekali-sekala je, Mak. Mak cuma nak cucu Mak ni duduk dalam suasana yang lebih kondusif. Bukan dengan tumpang orang. No. Saya akan cuba buat yang terbaik. You should try harder, Razak.
Hai. Hai. Boleh saya berjumpa dengan Encik Razak? Aini. Hey. How are you? Good. Lama kita tak jumpa As I remember last time I jumpa you masa bila? I'm sorry, I tak berapa ingat. But Razak, I minta maaf I tak dapat nak hadir majlis pengebumian Julia. Okay. I tak ada kat sini masa tu. Yeah, faham. And I'm really sorry for your loss. Amy macam mana? I rindu sangat kat dia. Dia umur berapa dah sekarang? She's 13 now, form 1. Ya Allah, dah sekolah menengah dah Sekolah menengah dah. Cepatnya. Ya kan? You know, I teringin sangat nak jumpa dia. Mesti dia cantik macam mama dia kan? Nantilah bila ada masa nanti I bawa you jumpa Amy. Yeah, I would love that. Okay, alright. By the way, I datang sini ada sebab. Alright. I heard from a friend you masih dalam bidang ni and I really need your help. Okay, Aini, apa yang I boleh tolong? Okay, so sebenarnya I nak start business slimming cookies. Wow. Interesting, right? Yeah, so I need your help dari segi online marketing and I tahu you pakar dalam bidang ni. Okay, sure. Kita boleh bincang pasal benda ni. No problem at all. You know what, Razak? I really admire you actually. You besarkan Amy seorang-seorang. And I'm sure Julia must be so proud of you. InsyaAllah. I really miss her. You know, I teringat masa I dengan Julia used to go on holidays together. Yeah, you guys selalu keluar dulu kan? That was so fun. I tak boleh lupa kenangan tu sampai sekarang. Ini lama sangat dah kita bersembang depan ni. I'm so sorry. Jom kita bincang kat dalam. Okay. Tak apa I tak ganggu you. I dah lah tak buat appointment ke apa. Okay, Are you you sure? pun bakal klien I kan? Let's go. Okay. Amy, berapa kali saya cakap dengan awak tak payah kawan diorang tu. Tapi awak degil juga. Sekarang awak tengok, ada diorang tolong awak? Tak ada kan? Awak kenapa nak jauh sangat grup diorang tu? Hei! Buat apa tu? Bila kita dapat brief daripada Encik Ismail, kita telah mensasarkan kempen kita kepada motif Wind and Fire. Ia melambangkan freedom and passion sesuai dengan tagline company Encik Ismail dan juga target market Encik Ismail mana kebanyakannya adalah lebih kepada kaum lelaki. Okay, Razak, sorry. Idea tu bagus, tapi tak rasa ke yang kita dah macam overuse elemen fire ni? Maybe kita boleh come out dengan slightly better idea yang benar sikit untuk Encik Ismail. Hello? Ya, saya bapa kepada Amy Azira. Baik, Tuan. Baik, saya ke sana sekarang. Okay? Right. Thank you. Razak? Hey, Razak, lagi mana ni? I'm so sorry, everyone. I have an emergency call. Sorry, Cik Ismail, Cikgu. Maybe memang betul ada emergency. But don't worry. Sebelah saya ni bos kami. Presentationnya pasti lebih hebat daripada Cik Razak. Silakan
bos. Okey. Fire dengan apa tadi? Ismail, Mr. Ku. Apa kata kita take 5 dulu? Ada nak makan apa-apa tak? Anything? You got something at pantries? Salah, tolong. Okay, take 5 dulu. Amy buat hal apa lagi ni? Amy tak buat apa-apa pun. Amy cuma lepak dengan kawan Amy je. Kalau lepak dengan kawan sekalipun, kenapa sampai kena jumpa pengetua? Betul, Pak. Sekarang ni, mana kawan-kawan Amy tu? Kawan-kawan yang sama-sama buat dengan Amy tu. Danish mana Danish? Kenapa Danish tak ada dekat sini? Amy kawan dengan siapa ni? Papa macam mana kau ni, Razak? You know, that's it. I've had enough of this. Amy kena ikut aku balik dan aku akan hantar surat lawyer untuk ambil hak jagaan Amy. Mak, saya minta maaf, Mak. Saya akan cuba perbaiki keadaan dan benda-benda macam ni takkan berlaku lagi in future, Mak. Come, let's go. Papa, Amy tak nak duduk dengan Tok Mak. Amy tinggal je dengan Tok Mak. Just for a while, okay? Nanti Papa datang ambil balik, okay? Come, let's go. Papa datang ambil balik nanti. Ikut je. Tengok apa yang ni dia dah buat. Kita mesti balas dendam. You listen to me, Razak. I will not make the same mistake I made with Julia by leaving her with you. Jalan. Weh. Orang lain pun ada anak lah. Ada yang 5-6 anak, kerja okey je. Kau, baru anak seorang kau dah menggelabah bagi alasan macam-macam pasal anak kau ni. Jaga sikit mulut kau, Jo. Memang tak sayang anak agaknya. Mana ada Papa abaikan Amy? Selama ni Papa jaga Amy, makan minum apa semua cukup lah. He is the best father in the world and always trying his best. Bukan senang tau nak handle semua benda seorang-seorang. Tapi rasanya nak kena cari Neni lah untuk tolong tengok-tengokkan Amy terus. Oh ya? Hadirnya cahaya memberiku harapan, terdengar suara yang mengiringiku. Lebarkan sayapmu untuk jangkau cita-cita. Pastikan melewati jalan ruang dan waktu. Buku kenangan yang kita cipta, hidupkan mimpi yang semakin lupus. Restu hadirmu beriku semangat baru, cahaya menyembuh luka semalam. Hidup jangan derita sesat di jiwa. Esok kan raih bahagiaku dengan percaya.